pada Oktober 2015, seorang pelajar perubatan dari Belanda, umur baru 21 tahun. Nama dia Sofia Coetzee. Dia datang ke Uganda untuk safari, trip yang orang kata sekali seumur hidup. Hari kejadian tu, Sofia melawat Taman Negara Murchison Falls. Cantik, tenang, tapi bahaya senyap. Saksi kata, Sofia menjauh sikit je dari grup dia, berhampiran Sungai Nil. Sekejap je, tak sampai beberapa minit. Lepas tu dia hilang. Ranger, polis, penyelam, helikopter, semua cari, tapi satu benda pun tak jumpa. Tak ada mayat, tak ada barang, tak ada kesan. Ada yang kata diserang haiwan liar, ada yang kata terjatuh dalam sungai. Tapi masalahnya, tak ada bukti. Sekarang dah hampir 10 tahun berlalu. Sofia tak pernah ditemui. Persoalan dia satu, macam mana seseorang boleh lenyap dalam siang hari, di tempat terbuka, tanpa tinggal apa-apa?